Fikirlah sikit hati pasal orang. Saya ni tak tahulah ada hati ke tak. Tapi saya ada jantung. Aduh. Pak Mut, pergi unsur lah tu. Baik. Syuib tu dah berbulan-bulan tak balik. Nanti ada kena-mengena dengan hantu langsui yang dia jumpa semalam. Syuib. Tak ada kerja lain, Syuib. Fitnah orang yang tahu. Tapi lah kan Pak Mut, semenjak ni, bila hantu tu ada kat sini, perniagaan Pak Mut ni bertambah maju. Ramai pula pelanggan Pak Mut. Saya rasalah Pak Mut ni ada membela lah Pak Mut. Tu korang hajar nama dia. Korang hajar. Pak Mut, diunsur lah tu Pak Mut. Siap. Pak Mut, ada cerita baru Pak Mut. Ada cerita baru yang orang kampung tak tahu lagi. Cerita bohong apa pula ni, Sarip? Saya lalu depan rumah Syuib Pak Mut. Ada perempuan jemur kain. Siapa yang tahu yang Syuib tu dah berkahwin? Cuba angkat tangan. Mana ada Syuib tu kahwin? Dia kan ceritakan si Leha tu. Tak mungkin dia kahwin secepat mungkin tau. Kalau dia kahwin pun, mesti dia jemput aku. Pak Mut, itu bermakna dia ada perempuan simpanan Pak Mut. Suka-suka hati dia buat maksiat terang-terang. Dia ingat dia duduk hujung kampung. Kita tak tahu ke Pak Mut? Kita tahu dia ada perempuan simpanan. Pak Mut, biar unsur satu. Baik. Korang tak nak balik ke? Dah pukul apa dah? Aku nak tu kedai. Semenjak Seri datang kampung kita ni, cerita pasal hantu langsui dah senyap. Dah tak ada yang kena ganggu dah. Betul! Kamu ni suka-suka cerita bukan. Cuba kamu buktikan apa yang kamu cakap tu betul ke bohong. Pak Mut, kopi satu. Tapi bagus jugalah kau jadi macam ni Disebabkan oleh cerita kau lah, si Suik kahwin dengan Seri. Bini dia cantik, cantik. Gelak-gelak apa? Ada niat sokong. Duduk sungguh bukan nak kata orang kot atas. Boleh kot bawah. Boleh sobi-sobi orang kata. Senang orang kata macam tu. Betul. Sarip. Ada cerita tu baru. Cerita apa Pak Mut? Yang dia orang ni pun duduk kat warung setiap hari, minum kopi, bercerita pasal orang, pindah pasal orang. Dosa tau. Fitnah apa pula? Benda betul. Si Saleha nak kahwin dengan Syuib. Jadi bini nombor 2. Seri yang izinkan. Carilah senang bukan. Syuib! Terus saja ada lauk, ada nasi lemak. Pak Mut, air sejuk lah tu Pak Mut. Apa kebongok Syuib ni? Biar akulah pergi buat. Semoga berpanjangan. Lepaskan aku. 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 Memanglah Pak Mut. Saya sukakan perempuan tu. Saya tengah mencari cinta hati saya Pak Mut. Bila saya sukakan perempuan tu, si Syuib kebas. Sukakan perempuan ni, Syuib rembat. Sampai bila saya nak kahwin Pak Mut? Sampai bila? Sarip. Kan kalau aku bercakap, kau kata aku nak sebelahkan si Syuib tu. Kan kalau bercakap dengan tangan ni macam mana? Kau nak? Pak Mut, nak biusup satu, kopi O tambah lagi satu. Biusup satu? Boleh tahulah. Dia tak boleh kadang tangan nak bercakap. Alah, Pak Mut ingat saya takut ke Pak Mut? Tak payah satu kampung nak cabar saya. Tapi saya saut cabaran Pak Mut tu. Esok malam, saya pergi paku hantu langsui tu. Pak Mut, buatkan saya biusup. Apa yang ada kat dapur tu, bawa je datang sini. Kau ni faham? Saya tak tahu saya mimpi ke, di alam realiti ke. Tapi saya confused. Tolong saya Pak Mut. Mimpi apa pula ni?
Kau baru tidur ni. Tak pedulilah. Tolong sepak saya sekali je. Sepak sekali. Sepak kau? Kau jangan cabar aku sepak betul kan? Sekali. Betul ni? Kau jangan... Aku memang pantang. Memang hobi aku ni. Kau jangan buat betul ni. Aku sepak ni. Lama ni. Kau nak sangat Saya tak mimpi. Siapa tu Pak Mut? Nama perempuan tu Seri. Kemarin jumpa dia kat Kedai Runcit. Dia kata tinggal kat ujung kampung. Dia lah kata. Mana aku tahu. Cantik kan?